Sekarang ni ramai bercerita tentang hadiah hantaran SSPN yang YB Said Saddiq berikan buat anak-anak Bella Astila sempena pertunangan mereka tempoh hari. Dan disebabkan itu juga ramai ibu ayah yang bertanya-tanya, bagus ke kalau kita fokus simpanan anak dalam SSPN? Pada kami, okey sahaja untuk ibu ayah buat simpanan anak dalam SSPN, tapi jangan fokuskan pada SSPN sahaja, ya, rugi. Jangan salah faham, SSPN ni adalah simpanan dalam bentuk duit. Dividen sekitar 3 ke 4% setahun, bagus sebab simpanan anak kita ada peningkatan setiap tahun. Tapi kan simpanan duit ni kena ambil kira inflasi. Setiap tahun inflasi juga sekitar 3 ke 4%. Maknanya apa? Realitinya duit anak kita tak berkembang banyak pun. Nombor nampak sama tapi kuasa beli sebenarnya makin lama makin mengecil. Jadi kami nak kongsikan satu ilmu yang kami amalkan dari guru emas kami Tuan Haji Muhammad Zulkifli Syafi'i. Simpanan anak kena diletakkan di tempat yang boleh lawan inflasi. Barulah kita tak rugi dalam menyimpan untuk anak bertahun lamanya. Ramai ibu ayah menyimpan di SSPN untuk dapatkan kelebihan dari segi pelepasan cukai. Tapi hanya untuk itu sahajalah. Sebahagian besar simpanan anak ini ibu ayah yang bijak akan alihkan ke bentuk emas fizikal. Kenapa emas? Sebab emas adalah aset dan aset secara umumnya akan bertambah nilai bersama dengan masa. Emas juga mudah disimpan, mudah dikumpul dan pada jangka masa panjang kenaikannya lebih konsisten. Purata kenaikan emas sekitar 10 ke 11% setahun. Malah pada tahun 2025 sahaja telah capai lebih 50% kenaikan. Maknanya potensi simpanan anak bertambah sangat besar bila kita buat dengan emas. Anak kita sekarang umur 4-5 tahun, nak guna duit itu mungkin lagi 10-15 tahun. Jadi bila kita simpan untuk jangka panjang seperti ini, lebih baik simpan dalam bentuk aset supaya nilai simpanan terlindung daripada inflasi dan simpanan anak berkembang dengan lebih baik sepanjang 10 ke 15 tahun disimpan. Tahniah buat ibu ayah yang dah serius simpan emas untuk masa depan keluarga bersama dengan Public Gold. Untuk ibu ayah yang tengok video ni, nak mula juga simpan emas untuk keluarga, boleh tulis nak emas di ruangan komen untuk saya bantu tunjukkan cara paling mudah untuk mula walaupun dengan bajet yang kecil. Dah sampai masa untuk ibu ayah juga kaya dengan emas.